Tuan Puan, jangan rasa berat untuk mula menabung dalam bentuk emas hari ini sebab Tuan ingat harga hari ini emas dah semakin tinggi. 2 tahun lepas, harga emas jauh lebih murah daripada harga emas hari ini, Tuan Puan. Dan waktu pun ramai orang cakap harga emas mahal, sama juga macam hari ini. Dan of course lah Tuan Puan, 2 tahun akan datang, harga emas jauh lebih mahal. Jadi 2 tahun akan datang, confirm orang akan cakap harga emas hari ini lebih murah pada waktu tersebut. Jadi sebab itulah Tuan Puan kena mulakan hari ini. Sebab kita menabung emas hari ini, kita simpan emas hari ini, bukan kita nak jual esok, bukan kita nak jual minggu depan, bukan kita nak jual bulan depan. Tapi simpanan emas kita ni untuk 2 ke 3 tahun yang akan datang. Yang mana insya-Allah harga emas pada ketika itu akan confirm akan naik. Jadi sebab itulah kita kena mula hari ini dan konsisten menabung setiap bulan. Ingat Tuan Puan, antara kunci untuk simpanan yang berkesan adalah konsisten dan disiplin menabung setiap bulan. Pastikan gerai emas Tuan Puan sentiasa bertambah setiap bulan walaupun pada nilai yang kecil. Melalui akaun Emas Gap ni Tuan Puan, kita dah boleh mula menabung minimum RM100 dan ke atas ikut bajet masing-masing. Jadi kepada Tuan Puan yang berminat nak mulakan simpanan emas, Tuan Puan boleh je tekan link di bio saya, insya-Allah saya akan bantu sebaiknya.